dia punya jenis suara tu macam jelas tau. Macam unik. Yes, Zidan dia bawa macam lagu dia sendiri korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So for those yang baru lagi dalam channel ni, my name is Ayu. Kalau korang baru dalam channel ni, boleh tolong subscribe, like and comment in my video in my YouTube channel, okay? Jadi thank you yang baru subscribe and follow my media social, Instagram, Twitter and TikTok. Ayu sangat hargai. And yes, untuk video kali ni Ayu akan buat reaction sebuah video yang sangat-sangat orang vote ataupun orang komen dekat video Ayu sebelum ni, yang Ayu rasa memang kena buat lah kan, sebab korang dah komen. So thank you tau korang sebab support Ayu. Yang ni first time tau Ayu dengar suara kumpulan ni. Dia macam, bukan kumpulan, dia macam trio tau. Zidan, Adlani Rambe dan Valdinyok. Adlani Rambe dan Valdinyok ni Ayu rasa tak pernah dengar suara diorang tau. So macam ni first time Ayu nak dengar diorang duet terus dengan Zidan. Sebab Zidan ni memang Ayu sangat-sangat suka suara dia. Memang suka gila. Dia macam mana nak kata tak, Ayu sebut perkataan lemak manis tu, sebenarnya dia suara dia yang sedap lah. Yang macam, you know, Ayu tak tahu nak ekspresi macam mana sebab tercakap lemak manis. Mungkin sebab dia pun manis, wajah dia manis ke, like that lah kan. Jadi jom kita dengar dia cover lagu Aku Bukan Jodohnya yang dinyanyikan oleh Triswaka. Triswaka punya lagu sebenarnya Aku Bukan Jodohnya ni. Jadi jom kita dengar sesama. 1, 2, 3. Sekejap, yang ni siapa? Yang ni Valdinyok ke Adlani Rambe? Ayu rasa ni Valdinyok kan? Ayu rasa yang ni Valdinyok. Mungkin tak tahu. Ayu first time dengar. Sekejap. Sekejap. Belakang sikit. Ya Allah, gemersiknya. Oh, lembut. Sekejap je. Dia tahan lah. Sekejap. Ayu nak dengar suara dia full. Dia tak nyanyi betul-betul. Dia nyanyi dengan penonton. So, I tak, you know, I nak dengar suara dia yang betul. Jadi teruskan. Tapi macam nice lah dia punya style. Dia punya jenis suara tu macam jelas tau. Macam unik. Vokal dia I tak pernah dengar. Orang lain I tak pernah dengar suara macam ni.
Ya Allah. Okay. Okay, ni Zidan dia try bawa dengan dia punya cara sendiri. Okay, sebab lagu Aku Bukan Jodohnya ni memang I dah dengar. Tapi version orang I tak pernah dengar. So, yes, Zidan dia bawa macam lagu dia sendiri softnya suara dia lembut. Okay, apa yang nampaklah Zidan ni, dia punya suara dia memang dia pandai lenggokkan suara dia. And then yang kedua, suara dia power tau. Dia letakkan power dalam suara dia. So bila dia nyanyi tu macam menusuk tau tak? Dia menusuk ke hati. So macam sebab dia pun nyanyi dengan penuh penghayatan. So kalau memang tak tahan kan, memang boleh sedih lah, boleh menangis lah. Cara dia nyanyi pun menusuk tau. I tak tahu nak cakap macam mana. Suara dia tajam je. Comel. Sedapnya. Ya, yang baju putih ni. Dia macam dia tak nak nyanyi. Dia macam sorokkan suara dia lah. Wait. Sekejap. Macam mana dia boleh tinggikan suara dia? Sebab dia kan macam suara macam ni, tiba-tiba dia naikkan. Macam
Cute. Cute. Cute je diorang ni. Wow, persembahan yang sangat-sangat. Okay. Dia macam persembahan yang sangat-sangat menarik. And diorang macam bukan nyanyi yang terlampau serius, tapi ada unsur-unsur lawak, lucu macam tu. Which is seronok lah kalau kita dengar kat situ. Kita tengok secara live kan. Macam sangat happening, sangat menggembirakan lah suasana kat situ kan. Macam yang Zidane, dia punya lenggok suara dia sangat power. Voice dia pun, vokal dia sangat jelas lah kalau dengar. Yang Valdinyok tu, yang kat tengah-tengah tu, tak silap you, dia suara dia sangat lembut tau. Dia jenis yang sedap juga suara dia. Dia macam malu-malu lagi. I tengok dia macam nampak macam malu-malu sikit lah. Tapi suara dia mesti sedap. Dia macam suara yang kalau dengar, dia ada lagu-lagu yang dia sesuai lah untuk bawa kalau suara macam tu. Sebab dalam ni pun dia tak nyanyi, tak jelas sangat lah dengan suara yang Valdinyok tu. Tapi suara dia sedap lah. Best dengar. Yang Aldani Rambe tu, oh my god, I suka dia punya style dia tu. Vocal range dia tu macam boleh, faham tak, dia macam bukan soprano macam mana tau. Dia macam boleh tinggikan lah. Kalau suara yang Aldani Rambe ni dia halus, nyaring. Kalau macam Zidane, dia tebal tau. Dia tebal tapi dia nyaring juga. Dia macam tinggi, boleh tinggi. Ayu tak tahu cakap. Tapi yang itulah antara apa yang Ayu boleh react untuk video ni. Oh my god, seronok lah dengar. Dengan Trisha Waka pun. Sebab tu lagu dia kan. So mesti dia seronok dengar orang cover lagu dia. So yes, that's all from me untuk reaction kali ni. I hope korang suka. And do subscribe and comment and like my video kalau korang nak tengok video lepas ni. And comment part mana dalam lagu ni yang korang suka, minit ke berapa ke. Kalau macam Ayu yang bahagian tarik yang Aldani Rambe tu memang best lah. So thank you guys for watching. Bye bye.